Okey, perlawanan menentang sini yang macam hari tu Team B menang. Tahniah. So aku harap menang juga ah. Sini pun main serius Dua-dua main serius. Busy. Okey. Mana? Ready semua, ready. Welcome to Mobile Legends. Perlawanan bermula dengan 5 seconds till the enemy Hyper reaches the Hyper bell. memulakan dengan Smash them. buff. All troops deployed. Main buff. Oh. Manakala unggul. Mungkin akan ada rusuhan di sini. Oh, jadi patung Hylos untuk membackup Link mengambil bucket tu. Ada Nana dengan bola di sini. Oh, damage amat sakit saya tadi guys. Di sini mungkin Jennifer dikepung sekali lagi dengan Farah dan oh, nampaknya sempat melarikan diri. Jennifer sempat melarikan diri. Karina buat jump scare. Oh tidak. Angela flicker di sini. Link datang dengan tiba-tiba ulti. Karina mati first block di sini. Total pertama didapati oleh tim B ataupun tim senior. Di manakah Hyper untuk mengambil total pertama di sini. Nana membaling patung untuk menghalangi mereka untuk mengambil total. Julie memulakan attack total dengan hit pertama. Manakala Hylos cuba melindungi timnya. Dan Karina mungkin akan bertindak di sini. Bila-bila masa saja, di mana jua. Mungkin akan kena rusuh di sini Julian ditabrak oleh Link dan Link ulti mati. Tidak sempat untuk Hylos melindungi Julian. Nampaknya Nana hampir mati di situ. Masih aman Layla dengan Hanabi di sini ya. Memulakan turtle. Dia memulakan turtle. Manakala Hyper tidak mari lagi. Hyper datang untuk victory. Adakah sekali didapati oleh di sini. Karina mengejar Nana. Oh, nampaknya terperangkap. Sayangnya itu adakah Karina dapat Link di situ, tapi Karina mati. Dua-dua Hyper mati di sini. Jennifer sempat kill. Dulu di sini.
Di sini kita ada Layla melawan Hanabi. Hanabi mati dengan Layla begitu mudah sekali. Recall di sini. Sikit-sikit dah kot. Kita berada di fasa 2. 5 minit pertama. 2, 4 mata. Angela datang dengan Link. Adakah Layla mati di sini? Oh tidak, Layla sempat membunuh Angela. Dikejar oleh Link dan mati dengan Link dengan begitu mudah. Link di sini mengambil buff. Nana terperangkap di sini. Tetapi Nana bukan ada pasif dan dia menolak menggunakan stand shot. Karina datang tiba-tiba di depan Helmi. Angela masuk di badan Helmi. Sempat melarikan diri. Oh, nampaknya mengambil buff dengan begitu mudah dengan ulti. Jennifer lawan Julian di sini. Nampaknya Jennifer tidak depan membaling-baling. Total kedua didapati oleh tim B ataupun tim senior ya. Masih tidak mengetahui kerana tim B sudah mula untuk mengambil turtle. Nampaknya Azhar di sini Hanabi dengan begitu mudah dan hancurkan satu turret di gold lane. Mungkin mereka ada lepas pandang gitu. Oh, perlawanan di sini. Zaz menggunakan ulti. Link menggunakan ulti kerana Angela masuk badannya. Link mati dan Angela juga mati di sini. Mungkin Karina mati. Sempat Layla mengulti Nana. Nana mati dengan begitu mudah dengan menggunakan ulti Layla. Turtle kedua tidak siapa yang ambil lagi. Turret kedua iaitu daripada SP meninggalkan jejaknya. Turret kedua daripada tim sini menghancurkan mid lane. Lot sudah keluar, lot pertama sudah keluar. 8 minit pertama, 7 sama. Masih tiada kill yang banyak lagi, belas-belas atau 10 lebih. Kerana semua bermain safe. Layla sudah mengeluarkan kuasanya. Sangatlah sakit damage-nya. Wah. Angela di sini. Hanabi. Karina mentabrak Hanabi. Angela masuk pada Hanabi. Hanabi mati dengan Angela pun mati. Double kill daripada Karina. Jennifer melawan Julian. Ulti Julian di sini. Dan Link pun datang meng-ulti. Julian makin mati di sini dengan Link. Zaz tidak dapat membantu kerana damage-nya begitu sedikit dan ia memulakan dengan alien kecil. Memulakan jadi besar. Oh, dengan begitu mudah Layla kill Nana di sini. Mengejar, hampir sedikit nyawa Link di sini.
sini sama ulti. Harus heal nyawa timnya untuk mendapatkan skill Nana dan juga Ling dapat. Oh tidak, Ling dapat membunuh Layla. Double kill daripada Ling, triple kill daripada Ling. Adakah Maniac daripada Ling? Oh tidak, tidak sempat untuk Maniac. Mungkin Maniac. Tidak dapat mengejar Gas. Triple kill daripada Ling dengan begitu mudah. Mata sekarang 12-11. Lord akan didapati oleh tim B di sini, ataupun mungkin tim sini akan segera menghalang dan mencuri Lord ini. Mungkin tim B akan dapat Lord ini dengan Red Free. Sempat untuk Layla meng-ulti Ling tapi tidak kena. Lord menuju ke tim senior di sini untuk menghancurkan satu demi satu turret. Tetapi tim sini tidak akan mengalah. Dia akan menghalang Lord untuk menyampaikan turret kepadanya. Oh, nampaknya mengejut di sini. Karina cuba memberanikan diri tetapi dia tidak tahu Ling ada Angela untuk masuk dalam badannya. Karina mati sia-sia, mati pucuk di sini. Hanabi push. Seperti yang kita tahu, tujuan game ini adalah push, bukannya kill. Siapa yang mungkin akan memulakan pertarungan di sini? Oh, Zaf membuka ulti dengan begitu awal. Killing spree daripada Juniver. Juniver membunuh Karina. Oh, nampaknya Layla membunuh Ling di sini di atas tembok ya guys. Okay, begitu sakitnya damage Layla di sini. Sekejap saja boleh mati. Di atas tembok pula tu. Okey. So turret akan dihancurkan oleh Layla. Lagi sekali Layla dengan damage sakitnya menembak turret dan menembak enemy. Lagi sekali Layla menembak Hanabi tapi tidak dapat menuju pencapaian matlamatnya untuk Hanabi mati. Turret tengah ini mungkin akan dihancurkan sekejap lagi. Tidak lama kemudian. Sekarang kita ada Layla yang mungkin membackupnya. Tidak, Layla menembak di sini. Kita fokus pada Layla saja sekarang ni. Tanpa kita sedar, Karina telah mengambil Lord. Tidak. Mungkin hanya lepas ke depan. Layla backup. Tidak. Layla kena ulti juga. Dan Helos memberi heal kepada timnya. Sungguhlah baik ya guys. Di sini kita boleh nampak Lord tim sini telah menuju ke tim B punya turret untuk menghancurkannya. Ataupun tim B menghalangnya ataupun pengakhiran di sini.
gerak dulu, gerak dulu, gerak dulu. Aku gerak dulu, gerak dulu, gerak dulu. Jadi aku gerak dulu, gerak dulu. Macam dulu, jadi aku gerak dulu, gerak